So, Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang pukul 11.08 aku baru sampai. Jadi hari ni aku berada di kolam Sandwell lah. Kolam Sandwell Fishing Park Kemunting. Jadi hari ni aku bersama dengan Vincent. Jadi Vincent kat belakang tu, dia dah lama sampai, dah casting dah pun. So aku baru sampai, aku baru nak casting, baru nak set up. So hari ni aku menggunakan umpan suap plastik. Jadi ini worm hook daripada Seahawk saya 3. Dan aku mungkin akan menggunakan suap plastik Elias Big Wild Shot Minnow lah kot. Okay, so jom kita setting. Kita tengok macam mana. Aku nak try pakai ni dulu. Jenis worm hook ladu kat tengah. Okay, so, ada sesi taman lah. Tapi selalunya kebanyakan kolam kat sini memang sesi taman. Saiz paru. Okay, kita target reptil, kita target bawang ekor merah, kita target chop raya. So Vincent ada kat kolam belakang tengah casting. Okay, untuk setup aku menggunakan Team Seahawk Hyperbass SW. Okay, aku tengok. Lepas tu mainline aku menggunakan Seahawk Gachiri 50 LB. Untuk leader Seahawk Noro Big Games 50 LB juga. Dan rod Team Seahawk Royal Chana. Okay, so jom kita casting. Dah siap dah umpan aku. So jom kita casting. Okay, harap depan dua saiz duduk menangkap. Geram nak tengok. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Mari kita tengok. Mari tenggelam dulu sampai kat bawah. Kita korek. Kita korek bawah. Ada 50. Tak makan. Bukan treble tu. Mana? Aduh. Dah rosak. Bro nak ikut ya bro? Ikut dah. Bro ada buat misi spare? Oh tak ada. Oh tu ada tu. Besar pun. Ada bawah tu ada paip. Bawah masih kabel. Boleh masuk ni. Tu besar bro. Dia bawah dia ada net. Habis dia masuk net. Mak, bro, ni masuk. Masuk ni ya? Masuk.
Yang besar bro. Sekejap. Okey. Kau? Okey, angkat. Gila guys. Pak dia. Gila bro. Kita di atas bro boleh. Oh, nak koyok. Naik dah. Lama, nak kau. Pegang berot bro. Berot. Jaga kain. Bro, jangan bro. Ada tali lagi tak? Ha? Oh, tak ada dah. Ni. Bro. Oi. Kulit kat sini bro. Berot bro. Tak ada habis dah. Habis dah. Putus dah. Oh ni bro punya umpas ni. Tak keluar net bro. Tak apa bro. Ada video bro nak turun di kolam. Net terkoyak ke ni? Oh dia bro tu. Muat dia. Tu dia guys. Ui. Ya betul. Ya betul. Tahu dia ikut aku ke apa? Lucu. Lelaka yang lucu. Orang jatuh kena tu eh. Dia kena di diri bang. Aku rasa dia sambak ni tu. Anjing lucu lagi. Oh yo.
Bro, malam pun kena bro. Full bag lah. Ini kena badan ni bro. Rekod. Siap kat kiri 8 kali X. Dah karau tak hebat. Ha? Udah pisang mat. No, bateri tinggal 10% dah cik. Kau putih. Nak cepat ambil sebelum time selesai habis. Cepat raya. Aduh. Yang kalau putih tu. Yang ada tail lalat bukan yang belang. Ha. Aduh. Yelah. Bateri habis-habis lah. Tak beri. Ha? Tak tahu. Ni ekor ni dia tampak ni. Tu belakang. Aduh. Jaga pakai dah. Okey ah. Boleh ya? Oh. Ah. Ni ah. Okey. Okey.
apa-apa. Oh, jaga. Oh. Hyperbus. Naik gambar siapa boleh? Oh tu cabut lah. Pegang belakang dia. Besar. Baik. Okay guys. So cukuplah video hari ni. Sekarang pun dah pukul 8.10 minit. Bayangkan 8.10 minit. So bro Vincent pun tak kumpau. Aku pun tak kumpau. Alhamdulillah. Jadilah ada manis-manis kan. Walaupun casting separuh hari, tapi dia bagi tak banyak. Jadilah dapat rasa hilang ketagih. Dapat dengar drag. Dapat tengok tali krek. Kan? Bro Mason sayang terlepas dari rezeki. Pakai saut. Sampai nak terjatuh. Pakai saut koyak. Tapi tak apa, esok kita cuba lagi. Kita main lagi, jangan risau. So jom kita kemar-kemar balik dulu.